Korang yang tengah tengok ni, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa tekan notis sekali. Oh yeah. Okay guys, so sekarang ni kita akan ke GPS pada taman Kinobi Kinaboy. Let's go. Sama-sama. What up. Oh, kat sini ada jalan. Oh, kalian harus di jalan sini ya. Jalan sini ya. Benar. So guys, ada bunga asli. Lagi? Ya. Ini ada dalam terhijau dengan GPS dengan sini baik kau naik atas. Kau turun bawah lain. Let's go. You ready? Let's go. Sekarang ni. Ready? Wih. Alright, let's go. Berada di tengahan jalan. Ya. Aduh. Oh ya. Oh, kita akan dari sini ya. Dikatakan ramai-ramai gambar. Okay, let's go. Kita akan pergi ke sungai kering. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita lepas ni nak menghala ke sungai kering. Tu tengoklah, tak kering tak pasal lah. Let's go. Vegetasi sungai kat sana, kat kiri. Sini man. Dia kata punya cara. Okay, mana sabit? Let's go. Saja sabit. Kita akan melintasi sungai. Setelah berapa km, kita dah melintasi 8 km. So ada 2 km lagi. Kan? Total 2 km 10 km kan? 8 km. Oh, maknanya 6 km kita lepas. So ada 2 km. So guys, kita sudah melepasi dalam 7 km. So ada 1 km. Kita setengah jam lagi sampai ke puncak. Let's go. Wih, 2 km mat. Kita berada di Camp Market. Hai mat. So kita berada lagi atas sikit, tapi ni dah ada Camp Marketnya. Pergi di depan berapi. Oh shit. Yo. Oh my god. Dah lah. Tidur je. Cuma kita 3 orang je atas nanti. Dah lah dengan tak ada dapur. Kita kat Musi Forest guys. Yes guys, akhirnya nak berdeka. Kita dah sampai ke puncak GBH, Gunung Besar Hantu. Dah berapa jam 4 jam 4 jam. Around 9.5 km. Ni dia. Sejuk tu. Yo man. Mantap. Let's go.
So guys, akhirnya kita sudah sampai ke puncak. Alhamdulillah. Yeay. Puncak dia. Oh. Okay. Tenang guys. Tenang. 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 Good job. Jom. Enak. Tak apalah. Percaya. Tak. Belakang. Okey, nak buat. Buat Nak buat Tingginya. Tinggi gunung Kinabalu, hati saya rindu, hati saya rindu. Takut. Ben. Aku main. Apa-apa. Sini. Sekarang ni kita akan turun. Setelah kita ambil masa dalam 3 jam. Let's go guys, 3 jam guys. 3 jam. Let's go. So guys, tepat jam pukul 4 sampai. Naik pukul 8 sampai pukul 4. Okey lah, boleh lah. So sekarang ni kita nak siap-siap nak balik tujuan. Oh, let's go. Kita akan mandi-mandi di sini. Okay. Dari sini lepas korang hiking, korang mandi kat sini lah. Dah cantik je. Jom. Lagi kuning Lek lu, jangan lupa tekan subscribe, jangan lupa tekan notis sekali untuk video-video akan datang. See ya. Assalamualaikum. Bye bye.